Jalan-jalan cari makan. Kita orang pagi ni baru sampai KLIA. Sebab kita orang memang flight awal pagi lah. So kita settle down dulu, check in barang dulu. Tengok macam mana. Ciao, sambung kat sana nanti. Tengok, balik-balik tentera dah ready. Okay, aku tak sempat nak buat intro. Kita orang sekarang dekat mana, Kis? Parking long term car park. Long term car park. Tengah tunggu shuttle. So antara info yang baik lah, kalau korang nak pergi luar negara ke, tak kisah lama mana kan, tapi nak perlukan parking yang lama, dekat pakai apa apps apa? Tu KLIA long term car park. So korang boleh access KLIA punya long term car park. Dia charge satu hari RM20. So satu hari RM20. So okey lah. Untuk nak kata selamat, relatively selamat lah kalau parking depan-depan ni, insya-Allah kot. Siap ada guard. Guard pun tengah buat live. So itulah, aku ada duit tadi. Ciao. Okey, bas dah sampai. Let's go. Ciao. Kita tunggu ke KLIA 2. So dia ada siapkan shuttle untuk kita. Le. Gas. Guys, gas sikit. Nice. So kita orang dah sampai KLIA 2. Sekarang nak check in bag dulu. So kita nak check in bag dulu. Kemudian nak subuh jap. Kemudian kita nak ronda-ronda jap lah, check makanan. So bos kat belakang. Okey bos. Sarap dulu Sarapan dulu. Isi perut. Oriental coffee. Tak kisah, janji perut isi dah. Aku dah lapar gila ni. Kan? Nice. So girl tengah bawa apa aku tak tahu kat depan. Yalah, hantar doang. Let's go. Ciao. So tengah proses self check in. So nak print, nak dapatkan tag. Kemudian panggil QR je sekarang. Sini. Sinilah. Everything is looking up. I've got a half full cup. I said it before and I'll say it again. Everything is looking up, my friend. Taufik Omar. Jom makan. Lapor. Kita take over vlog pula lah. Kalau tak, laki kita je yang vlog kan. Okay. Kita dah lepas solat-solat. Sekarang pukul 6.50. Kita nak pergi breakfast. Rasa macam nak makan oriental kot. Aku cakap sekarang dah pukul 6. Okay, mari kita pergi ke oriental.
lagi sarapan kan ya? So kita cari makan dulu. Perut lapar. Kita gerak awal tadi. So get something to eat first lah. Perut lapar gila. Ciao. So kita orang dekat apa Oriental Coffee. So yang ni yang area KLIA punya ni lah cawangan. So memang Oriental ni diciptakan untuk beratur aku rasa. Aku tak pernah lagi pergi Oriental Coffee ni. Apa-apa time sekali pun beratur saja. Aku rasa mungkin ada kualiti dia kot di sebalik beratur ni. InsyaAllah tak apa. Tapi line dia tak adalah jauh sangat. Dekat je. Okay, let's go. Macam biasa dalam tunggu-tunggu tadi, kita orang ternampak Atuk ni lah. Atuk Zeus ni. So Atuk Zeus ni, aku pun pernah beritahu video sebelum ni kan. Kita orang, aku dengan wife aku ni memang hantu Zeus. Dia mesti akan ambil maca, aku mesti akan ambil coconut latte. Itu memang wajib. Nah, so sebentar itu kawan-kawan tengah tunggu beratukan tu kita orang. Okay. Alright, let's go. kita makan dulu. Wrap. Kita rumah makan wrap. Dekat sini pun makan wrap juga. Bismillah. Pula. Portion ni macam ni sampai tak boleh ni. Tak tutup. Banyak kat main ni. Padu. So komplit. Ada protein, karbo, lengkap. So aku nak menikmati makanan. Ciao.
Okay, kita orang dah isi perut. Masa ada dalam setengah jam kot, 30 minit. So kita orang nak masuk. Check in semua dah settle lah. Cuma tinggal je lah, custom pun dah lepas. So bos, macam mana? Okay. Kenyang. Kenyang Kenyang. Dah kenyang, memerut. Tak sempat kita nak makan oriental. Oriental tak ada rezeki. Tak apalah, it's okay. Sebab kita pun cash time, ramai yang beratur. Tak apalah, it's okay. Kita orang makan mana yang ringan-ringan dulu, mana yang boleh halal perut je. Kat sana pun kita enjoy makan lah. Okay, so apa tadi kata? Tidur. See you in McD. Right, see you. See you sana. Bye bye. Panggilan terakhir, panggilan terakhir. Lari-lari. Lari-lari panggilan terakhir. Kita orang dah terlambat. Syok sangat makan. Tadi kita orang kelar kabut kan. Makan-makan punya makan, lupa. Jangan remember. Kita baru nak pakai tali pinggang. Call Mat. So last call Mat. Pengalaman. Tak apa, at least adalah something nak cerita. Syazin. Jangan serius sangat, santai. Tengah pakai tali pinggang. Sampai pakai tali pinggang tu. Santai. Okay, ciao. Ya Allah, berpeluh Mat. Barai. Ini kalau terlepas kena beli tiket flight satu hala 1,000 Mat. Betul. Let's go. Jom guys. Apa roja? Berapa peluh. Panas? Ya. Okay. Dah pun bayar. Dah. Pengalaman je. Last call Mat. Rezeki kita orang. Perlu ketiak baru Hashim. Okay. Ciao. Tidur lena. So Tekno kata home message. Tengok dah. 1 jam dekat airport tak sama 1 jam dekat luar sana. So kita daripada pukul 4 pagi sekejap je. Tak tahu dah pukul 9 dah. Saya cakap. So persediaan lebih kena standby awal-awal. Kalau tidak terlepas apa nama kapal terbang memang bisang Mat, makan modal. Hujan lah. Bismillah. Masuk. Apa-apa pun duduk kat tempat kursi anda. Jangan ambil kursi orang lain. Syazin, okey tak? Kicap tak kicap? Oi, kicap. Kicap. Tinggal letak bawang, Bukan letak limau, settle. Kicap Sudang Kicap CRA. Habis tak move on lagi sehari tu lah, santai. So jumpa korang lagi dalam 3 jam. Okay, ciao. Dah habis dah. Nak dengar. Dah habis. Kau tengok. Member dah PY.
Belum 5 minit. Siap. Belum 5 minit lah sial. Nah. Tengok. Okay. Ciao. Bos dah bangun. Member dah bangun. Apa? Aku cakap dengan dia yang wap-wap tadi tu, yang keluar wap-wap tadi kan. Aku rasa dia ubat tidur lah kat dalam tu. Tu yang member knockout terus. Itulah asal. Sekarang ni kita orang tengah tunggu nak ambil order, bilik minum air sikit. Aus lah. Aus. Ciao. We have landed from Alhamdulillah, kita orang baru sampai. Sampai lah. By safety, please remain seated. To be Selamat careful landing. when opening your So, compartment and please aku ensure dapatkan footage you have all your personal dekat pulau nanti lah. belongings with you before Ya, leaving the let's go. aircraft. Dah sampai. Tapi tak ready lagi nak buat konten. Tak ready. Badan barai. Tak ready. Nanti ya guys. Sambung. Dah sampai. Oh, panas. Mari. Let's go. Cari tempat berteduh. Kita naik dia punya shuttle lah. Member gangster pula apa-apa dah pukul orang. Ini orang betul lah, fighter lah. Turun Belum apa-apa dah pukul orang. Dan tak pun orang. Ini brother memang gangster lah. Gangster Singapore orang kata. Pailang. Tak ada, biasa je kena roda je lalu. Bisik kepala. Tapi sempat macam tahan sikit. Paling kuat pun dia hilang lah memori dia makan apa semalam. Muka member dah tak puas hati dah. So kita orang dah masuk dekat dia punya airport, international airport dia. Sekarang ni kita orang nak pergi cari kita orang punya luggage. Biasa dia punya airport pun nice juga, walaupun agak minimal. Tapi aku boleh cakapkan dia masih maintainkan ataupun dia orang providekan kata apa unsur-unsur apa nama tradisional dia orang lah. So dia orang kat sini banyak Hindu Buddha kan. So kalau kau tengok sini banyak patung-patung, kata dia orang punya mungkin tempat dia punya sembahan kot. So dia apa mengekalkan apa nama dia punya tradisi. So jom cari barang. Aku pun nak cari sikit kopi lah. Parai tu. Reality apa nama pergi bercuti kan, ada dark side dia. Penat. Jom, let's go. So budak-budak ni tengah orang kata apa, ambil gambar. Pon jangan tegak sangat nyanyi lagu negara aku. So dia orang tengah diri straight, beratur, melapor. Ni melapor. Ibu-ibu, bapa-bapa melapor. Jom, let's go. So kita pergi pengambilan bagasi. Pagero.
Ujian yang amat menyeksakan. Ya Allah. Bapak dia. Nak dekat 1 jam kau tunggu ya. 1 ya? Ha ni. Budak ni. Tak. Budak ni. Dia mana siap? Dia gila lah. Aku rasa dia salah drop lah. Dia drop kat Thailand aku rasa. Siap tu lah. Okay, jom lancau. Lancau. Caw, lancau lah. Astaghfirullahaladzim. Kita orang dah settle lah. Ambil barang apa semua. Yang lambat tadi sebab nak ambil beg lah. Aku rasa sebab dia punya transport ni kot, lambat sikit kot. Kita orang batch kedua lambat sikit. So sekarang kita orang nak tunggu driver. So dia kata dia ada tulis nama. So kita orang tengah cari jap mana. Memang ramai lah. Terus memang tengah musim dia lah. Orang kata musim jalan ke Bali. Kalau korang tengok sini kan, tengok semua tu tengah menunggu. Tengah menunggu. So jom kita cari jap. Ni kita cari dekat mana. So diorang semua bagusnya dia dah tulis nama-nama kat sini. Adalah Nicholas, McDonald pun ada, Dan Craig pun ada. So tapi aku nampak palang ni macam belah sana tadi. Sekejap kita buat tour je. Aku rasa kat sebelah sana nampak macam dekat palang besi ni. Jom kita tengok jap. Pusing lagi. Kena main tikam-tikam. Mana nama? Itu dia aku nampak. So Balqis Syazwani. Ada sini. So kita dah jumpa dah Balqis Syazwani. Welcome Balqis walau with Zack. Balqis Syazwani. Ini mana dia? Alright. Yeah, okay bro. Hi. Yeah. Alright, let's go. Ciao. Jom kita follow kita punya driver dah get. Hey bro, nama? Your name? My name is Ringo. Ringo Taufik. This is my wife Balqis. Okay, Balqis is you? Balqis, yeah. So Ringo, everybody vlogging. yeah, we are vlogging because it's a very nice place. YouTuber, first time in Bali? Yeah, this is our Really? first time. All of you? First time. Yes, all of us. Right. So dia sambut dengan senyuman with a smile. Important eh? Yeah. Alright, let's go. So inilah muka-muka pelarian. Okay, jom. Cantik sekali. Ini kita punya apa nama? Kita punya mobil. Cantik sekali. Yang bawanya pun yang bawanya pun handsome. Gantang. Let's go guys. Vibe sini memang lain macam lah. We are here running from the duniawi. So Fata Morgana. yeah, Fata Morgana. Yeah. So we are running from a problem. We are flying from the problem. Okay? Yeah. So your name again? Ringo. Ringo. Ringo, Okay, nice to Ringo. meet you. So I can video you? Yeah, can. Alright. So No need copyright, no need. No need copyright. Okay. So we are with Ringo. Very nice gentleman here. Yeah. So let's go. We wait for the go to Seminyak lah. Straight away go to Seminyak. Alright, let's go. Gatot kaca. Dia romer dia. Rumah. Mobile Legends bang. So you are Hyper. You play as? You play as Hyper? No, midline. Midline. Nana. Sana. So, Bezana. So this one is Nana Kuala Lumpur. Nana Malaysia 20. Don't forget. Nana Malaysia 20. KL number 1. Kalian number 1. So Gatot Kaca guys. Aku jumpa Gatot Kaca sini. Last session. And then turn left. And then turn right. So yeah. Greg also there. Oh, also there. So kita orang dah sampai dah. Okay, Can walk. So kita orang dah touchdown Haris. Thank you. Before check Right, your let's go. belongings. Alright. Yeah.
pasang. Koper. Koper ya. Koper. Dah sampai. Alright. So for you. It's all for you. Okay. But you need to change it. Okay, thank you. Keep in touch ya. Okay, keep in touch. If you have question, ask me. Can, sure. Anytime. Bye bye. Thank you. Bye. Have a good holiday. Alright. Be Jom. careful when you walking. Sure. Many cars. Alright. Okay, kita dah sampai dah. Nak check in jap, proses check in jap. Okay, right. Let's go. So, kami disambut dengan ais lemon tea. Member pula tengah kering. Kering mat. Aduh, panas tu. Aku tak sangka Bali sepanas ni. Mungkin sebab kelilingnya pulau, kelilingnya laut kan. Mungkin bahang tu dia rasa sikit lah. Okay, jom, let's go. So aku baru je habis mandi-mandi, solat, saya settlekan mana yang penting. So kita orang plan nak pergi makan. Sementara tunggu budak-budak ni siap-siap, aku menggayap jap. Tengok dia punya pool dia sebelah bilik. Oh, keluar terus terjun. Memang cada. Tapi cuma masalah pool dia sebelah tepi jalan tau. Kau nampak kereta lalu sebelah tepi jalan. So kalau kau berbikini bottom memang habis lah. Okay, so ni. Lepas sebelah dia ada macam bar ke apa lah. So okay lah untuk santai. So nice. Buat masa ni masih dalam orang kata range yang orang kata apa, masih dalam expectation yang baik lah. So buat makan ni ada bisa ni. So okay lah, tengok, let's go. Oh, punya barang yang aku tertidur kan. Ada orang bawa Grab tadi. So kita orang dekat Nasi Tempong Indra. Ni antara spot must try lah kalau korang pergi datang Bali kan. Pergi Seminyak. Ni antara spot-spot yang orang kata apa perlu korang ni lah makan. Dia kata memang sedap. Let's go, jom. Ciao. Okay. Kita orang dah order dah. Aku nak buat konten pun dah tak larat duk PY. So ni lauk yang katanya viral lah, nasi tempong. So dia ada ayam, apa nama, sambal dia pedas dengan apa nama limau. Satu rupanya dia. Awak punya? Aku minta high protein diet, so aku minta ayam lebih sikit lah. Makan terus ke? So dia orang kata boleh makan dengan kecap ABC. So tengok macam mana. Let's go. Oh padu mat. Aku daripada tadi ngantuk, tiba-tiba jadi segar. Daripada tak sesama, tiba-tiba leaking mat. Kepala otak dia. So the good thing about makanan ni kan, memang betul pedas. Tapi setiap suapan tu walaupun pedas merana, dia badan kau ni masih nak menerima dia. So bila nak makan, dah masuk mulut pedas, still lagi nak suap. Soal hasil dia, kau tengok semua masing-masing. Jin apa lah, aku tak tahu lah. Jin apa? Aku tak jin lah. Jin bara. Lah, carut lagi aku ni. Jin bara. Bara kuda. Oh memang
Oi. Ha? Ini kalau orang punya kenduri kahwin macam mana? Portion nampak sikit. Tapi sebab dia bukan apa, bagus. Dia letak sayur banyak, ulam dia. Dan ulam dia tu kena dengan cicah dengan sambal ni. Dia pedas-pedas masam. Ada masam, pedas masam. Lunak-lunak lah dia rasa dia. Memang sedap lah. Bagi aku boleh katakan 8/10 lah, 8.5/10. Tak ada nak kata orang kata betul-betul full 10/10. Sebab dia kalah mak dekat pedas. Pedas dia memang pedas, tapi dia pedas yang nak lagi. Tapi okey lah, dia tak adalah pijau sangat. Okey je, tak stay pun kat mulut. So kita nak santai jap. Macam nak cari kopi lah, ngantuk. Ciao. So kita mau sampai hotel. Buang air jap. Aku memerut siap lepas kena dengan sambal dia. So plannya hari petang ni kita nak shooting untuk ambil cinematic lah, view. Sorry lah bising sikit sebab aku jalan tepi jalan Jalan tepi jalan, apa benda ni? So aku nak shooting untuk apa nama view tepi pantai. So dia lebih kurang walking distance lah. Lebih kurang 1 kilo, 1.2 kilo macam tu lah. So tu lah, biar aku bawa korang tengok macam mana untuk hari ni. Let's go. Sunset. Dia punya view dia memang nice lah. Dagu memang into lah. Masing-masing dah kehausan syuting. Makan gelato. Ni apa? Gelato. Bukan gelato. Oh, lato. Ya? Ah, YouTube. Apa nama YouTube-nya? TV Vibe. Langsung di-subscribe. Jelas, kita komen, like, dan Masih subscribe. baru. Tak apa, semangat kakak. Semangat. Cantik. Aku jumpa subscribe baru. Okay, jap. Aku setting. Boleh dituliskan. Boleh. Bisa. Ni.
Okey. Dapat subscriber baru. Subscriber baru. Ayo, mantap. Mantap. Thank you. Right, nanti akan upload. Okay. Sekarang kita orang nak pergi Seminyak Square. So kita orang nak jalan-jalan cari barang sikit. Cari apa-apa ada. Tengok apa yang ada, sagu hati ke apa ke. Hey. Ini kena bawa 500 miliar. 500 miliar kan cukup. Ini kena bawa lebih lah, sumpah. Sekadar cuci mata boleh lah. Cuci mata lah. Nak beli barang, tengok lah. Kalau ada yang berbaloi kan, macam spender tu macam nice kan. Baik tu. Berdaun-daun. Takut kena tungau nanti lah. Risau. Kia. Ciao. So dekat sini dia ada satu nama tempat dia, dia panggil Seminyak Village tau. Korang tengok sini, nama dia Seminyak Village. So dia ni macam, ibarat macam mall lah, boleh katakan macam mall dekat Bali ni. So kita nak tengok juga apa barang yang ada dekat sini. Apa, yalah, macam mana nak, kita nak tengok, nak differentiate mall dekat Malaysia dan juga di Bali, apa yang ada. So jomlah kita pusing-pusing sikit tengok. So yang paling berbeza lah kau tengok dia punya rokok. Jom Zirin, tengok sikit Rin. Udang garam dia warna merah. Udang garam merah. Udang garam Yang mahalnya without filter. Ada filter. Ready to cook lah. Tu dia letak gambar tekak. Gambar tekak. Sebab tak ada filter. Dia direct kau kata. Tak ada filter, direct. Ada yang tak punya angin. Tak tahu bekahak je. Aduh, tak tahu dah stage 45. Okay, jom. Barai. Actually aku dengan wife aku dengan Syazrina, kita pergi massage. Sini memang dia orang akan ada tetapkan lah untuk massage untuk laki untuk laki, perempuan untuk perempuan. Try tak chicken barmi. Dia chicken barmi. Alamak. So kita apa nama kena dengan massage lelaki tu padu gila lah. Memang barai kan. Ada barai tu, sumpah. Tapi release lah tension knot dekat aku ni belakang, berha semua memang release. Padu. So korang nak tengok view dia sambil tengok ikan koi. Wah, ikan koi. Ciao. So terang closing. Kita orang dah PY sangat. So kita orang nak rehat dulu. Sebab besok ada aktiviti yang lagi banyak, lagi menarik. Nanti aku akan post short lah. Sebab nak buat video penuh memang tak sempat. Okay guys, stay tune. Apa-apa kita akan jumpa lagi untuk yang part 2 di Bali. Let's go.